Kami di Selera Kedah bermula pada tahun 2018. Kami di Selera Kedah ni ada menyediakan lauk-lauk makanan kampung. Ada 70 jenis makanan kami menyediakan di Selera Kedah ni. Yang ni asam pedas ikan pari RM8 saja. Seput sedut masak lemak semangkuk hanya RM10 sahaja. Gulai pisang semangkuk RM6 sahaja. Kerabu mamplam hanya RM4 sahaja. Teh ais hanya RM1 sahaja. Sirap RM1 sahaja. Teh ais RM1.50. Orange RM1.50 juga. Nasi harga satu pinggan RM1.50. Kalau hampa nak tambah, percuma. Kari kepala ikan RM10 hingga RM15 sahaja. Ayam KFC seketul hanya RM5 sahaja. Ayam bakar pun sama, seketul hanya RM5 sahaja. Sotong buncit bakar ni harga dia seekor RM15 hingga ke RM25. Siakap bakar hanya RM25 sahaja seekor. Selera Kedah juga ada menyediakan ulam-ulaman seperti petai, jantung pisang, salad, gobis, betik, sambal belacan dan air asam. Lokasi kami di Simpang 4, Bandar Tasik, Mutiara. Kedai kami buka pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Cuti pada hari Jumaat sahaja. Selera Kedah, makanan dari utara. Ada 70 jenis makanan di Selera Kedah.